Kenapa peluang besar selalu hilang? Korang perasan tak? Bila ada peluang untuk buat duit, ada rezeki pertama, korang mesti fikir, betul ke ni? Nanti kena scam. Nampak sangat berjaga-jaga. Tapi sebenarnya rasa takut itulah yang curi peluang besar daripada korang takut. Orang lain berani cuba, hidup dia berubah. Korang takut nak explore, peluang tu hilang macam tu saja. Tak salah nak berhati-hati, tapi kalau semua benda pun takut, korang akan stay kat tempat tu selama-lamanya. So macam mana nak tahu peluang ini untuk kita? Pertama, lihat peluang itu boleh bantu korang belajar tak? Boleh bantu korang upgrade diri tak? Boleh korang tambah skill baru tak? Kedua, pastikan peluang tu ada sistem yang jelas. Ada orang yang dah berjaya dan ada cara yang sama. Ketika fikir panjang, itu peluang yang berbaloi untuk jangka masa panjang. Kalau korang hanya janji keuntungan cepat, mungkin kena fikir 2 kali. Kalau korang nak dapat peluang macam ni, cepat komen nak di ruang komen atau pergi profile Dennis. Klik link like Dennis atau get offer. Masukkan maklumat anda. Dennis akan kontak anda dan kita bersama-sama belajar. Let's join Dennis.